Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis kursi yang menggambarkan tentang siapa yang suka untuk berjumpa dengan Allah, Allah suka untuk berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, siapa-siapa yang benci untuk berjumpa dengan Allah saat mana menghampiri dengan kematiannya, maka Allah pun turut membenci untuk berjumpa dengan dia. Daripada mana datang kebencian ini? Kalau tidak daripada hati yang penuh dengan kekotoran, yang sepatutnya sentiasa dibersihkan dalam hidup kita. Cuci hati, termasuk dengan diri saya, diajar supaya sentiasa menyucikan hati kita, menghadiri duduk dalam majlis ilmu. Cuci hati dalam hidup kita dengan zikir-zikir dan selawat-selawat yang berterusan di bibir-bibir kita. Cuci hati dalam kehidupan kita dengan lantunan di bibir kita ayat-ayat suci Al-Quran Karim. Cuci hati dengan bangun di penghujung malam menangis teresak-esak